Wah, nampak ni. Saya ada jam Aulon yang baru tau. Ini bukan kali pertama saya dapatkan Aulon ni. Okey, ini adalah JTR 3. Ni saya tak pernah buka lah, kita tengok macam mana Sebab Aulon ni dia punya kualiti memang padu. Lepas tu, kalau korang nak bagi hadiah dekat orang, korang tak perlu risau. Korang tengok dia punya kualiti dihantar postage. Tak ada kemek-kemek tau. Dia punya balut tu memang solid, memang selamat. Kita cuba unboxing. Kita nak cuba Okey. So korang tengok ni, dia super AMOLED dia punya screen. Dia punya kotak pun cantik lah sebenarnya. Korang tengok ni. Nampak premium kan? Nampak premium. Ini dia punya jam. Kita buat keluar Dia ada bagi jam. Lepas tu dia ada charger. Yang ini saya dapatkan yang getah. Dan satu lagi. Lupa nak tunjuk. Ni. Ini tali leather. Nanti saya tunjuk Korang sabar jap. Sebab saya nak tunjuk dia punya kualiti ni macam mana. Sebelum korang beli, korang kena tahu tau. Ini saya tunjuk unboxing. Terus tengok dia punya tak ada kemek-kemek Wah, nampak ni. Cantik kan? Cantik tak cantik? Tak nampak lah macam leather murah. Nampak macam ada kualiti. Okey, design yang ni dia simple je tau. Tapi dia nampak futuristik. Nampak dia punya design. Cantik kan? All black. Nanti saya akan buat video kedua tau, lepas saya guna. Macam mana ni guys? Rugi kalau tak dapatkan. Korang kalau nak beli, ambil kat beg kuning. Beg kuning saya. Dapatkan cepat sebab dia ada promosi tu.